Makan kat mana Sam? Makan kat mana-mana boleh. Apa yang kau tanya nak makan? Tak tahu nak makan apa. Ha? Tak tahu nak makan apa. Kalau makan kari kepala ikan, Nak. dekat mana aku tak tahu kari kepala ikan ni. Kau kan bos sini. Kedai mamak tu. Mamak mana? Mamak Usop. Kau kena pergi luar, panas dah pula busuk. Habis nak makan kat mana? Okey, inilah kami tuan. Hari ini saya ambil kesempatan bawa bos berjalan di tempat yang dia dah selalu berjalan. Saya jangan datang ke Pasar Budaya. Jadi ajak bos jalan. Bos memakai handsome, sangat glamour. Okey. Jalan di tempat di mana hampir 40 tahun dulu kami berkenalan. Cuma tempat ni dah berubah banyak. Tapi masih lagi bermakna. Kita jalan lah. Okey. Bawa dia berjalan. Payah nak adjust kamera kalau berjalan dengan bos ni. Membawa anak CEO berjalan, kemungkinan bangunan ni adalah milik dia dan kita hanya akan mengetahui rahsia pemilikannya. Ada apa? Ini dulu kedai SK. Kedai SK. Dia tahu semua kedai ni. Ni keadaan di dah berubah banyak tapi masih ada bau kenangan daripada tahun 87 waktu kenal Selamat ni. Dia nak pergi Usop je lah, tempat kaki lima dia menyanyi dulu. Saya nak ajak dia makan kat dalam ni. Ada kedai-kedai hipster yang boleh sajian Sarawak atau apa. Tapi dia tetap dia tak mau lepas mamak. Tak mau lepas juga. Mamak. Okey tuan-tuan, salam semua. Alright, bye.